Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 8 ingin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang pahlawan Sabah, iaitu Antenom. Tapi sebelum itu, ini adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama, Putri Aryana. Yang kedua, Muhammad Zafran. Dan yang ketiga, Aryan Haras. Pembentangan ini ada 6 bahagian. Yang pertama, pengenalan tentang kisah ini. Kedua, kami akan ceritakan siapakah Antenom. Ketiga, kami akan terangkan sebab berlakunya penentangan. Lepas itu, kami akan tunjukkan bahagian keempat, yaitu penentangan dan serangan. Bahagian kelima pula tentang penyerahan diri, dan yang terakhir, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Nama sebenar Antenom ialah Ontoros bin Buyusan. Beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Pensiangan, yang terletak di negeri Sabah. Beliau dikenali sebagai seorang pahlawan yang sangat berani. Sekarang kami nak terangkan kenapa Antenom dan kaumnya menentang Syarikat Borneo Utara British. Pertama, Syarikat Borneo Utara British telah memaksa kaum Murut untuk menjadi buruh bagi pembinaan jalan. Ini memang tidak adil langsung. Kedua, mereka menceroboh kawasan hutan yang dianggap suci oleh orang Murut. Ini bermaksud mereka tidak hormat kepada kepercayaan orang tempatan. Ketiga, Syarikat Borneo Utara British tak benarkan penduduk untuk membuka tanah bagi pertanian, dan mereka juga mengenakan cukai yang sangat membebankan. Sebab-sebab inilah orang Murut merasa tertindas dan mula bangkit menentang. Selepas ditindas oleh Syarikat Borneo Utara British, Antenom mula mengetuai kaum Murut untuk menentang mereka. Mereka membina kubu pertahanan di kawasan Sungai Tahol. Pada tahun 1915, Antenom dan kaumnya melancarkan serangan terhadap Syarikat Borneo Utara British. Mereka menggunakan tombak, pedang, dan juga sumpit dalam serangan itu. Serangan ini menunjukkan keberanian dan semangat orang Murut untuk mempertahankan hak mereka. Akhirnya, selepas berjuang dengan penuh semangat, Antenom terpaksa menyerah diri kepada Syarikat Borneo Utara British. Tapi dia bukan menyerah kerana takut, dia buat keputusan ini untuk menyelamatkan keluarganya dan kaumnya. Tindakan ini menunjukkan bahawa Antenom seorang yang berani dan bertanggung jawab. Daripada kisah ini, kita belajar pengajaran penting. Antenom telah menunjukkan keberanian yang luar biasa demi mempertahankan tanah air dan maruah bangsanya. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti menghargai perjuangan pahlawan seperti Antenom dan sayangkan negara serta hormat kepada semua kaum. Sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 8.